Kita hari ni ada seorang tetamu. Dia punya tipu juga lah. Kita nak minta dia ajar pisau lapah mal bulat. Untuk projek kali ni kami menggunakan besi spring. Dan sifu kita yang datang dari jauh ni, ini dia Zul VSB. Nak buat mal bulat, mesin ni die dia ni kena sama rata. Masalah mesin ni, yang atas dia ke dalam sikit, yang bawah dia keluar sikit. Belah sini rata. Masalah dia, nak pijak susah. Masalah dia pula lagi, nak ketuk besi dia tak boleh teamwork. Dia tak boleh orang lain ketuk, orang lain pijak. So kita buat sekadar mampu je lah. Bila besi dah ready, kita keluarkan daripada dapur. Benda first yang kita buat adalah bulatkan bahagian pangkal bilah. Dan masa ni bergantunglah atas selera masing-masing, nak kecil ke, nak besar ke. Tapi ceritanya kita bulatkan dulu pangkal, kita jangan buat lagi ekor dia. Okey, selepas bulat dia tu dah selesai, kita asingkan pula bahagian ekor dia. Untuk mengasingkan bahagian ekor bilah ni, panjang minimum adalah 2 inci. Itu semua bergantunglah atas kesesuaian bilah tu. Kalau bilah tu panjang, lagi panjang lah ekornya. Jadi macam yang ni, Abang Zul punya dah selesai. Dia letak dalam dapur untuk bahagian bilah. Dan saya pula sambung saya punya bahagian ekor ni lah. Cara saya belajar ni adalah macam ambil sanat lah. Dia buat satu, saya buat satu. Sekarang ni Abang Zul dia nak panjangkan pula bahagian bilah. Dia sekarang ni, dia ada tebing sikit sekarang ni. Sepatutnya dia jadi macam ni. So, Abang Zul kata tak ada masalah sebab nanti masa grinding kita akan buang betul dengan belah pangkal ni. Kalau kita ketuk, dia berat sebelah. Tak apa. Berat sebelah ni tak apa. Nanti tu ketuk tangan pula. Bilah yang saya buat ni pendek sikit. Tapi dia lebih lebar lah daripada bilah Abang Zul. Ketuk balik sini. Bagi belakang ni sama, belah mata tu tunggu. Okay. Sebab kita nak buat mata tu. Jadi nak cubit sini lah. Cubit ni bagi dia terkeluar sikit. Okay. Selepas kita decide mana atas mana bawah, okey, bahagian bawah ni kita kena kembangkan dia, keluarkan bahagian mata tu dan kita tuning lah supaya tak bengkok, tak kembang sebelah. Orang main Honda, sembang tangan je ni. Kalau motor sembang ini, kalau tukang besi dia sembang dia, selah, mencubit. Dan dia close dia, orang tertentu je faham. So inilah dia, ini bilah Abang Zul. Dan yang ni bilah saya. Dia tiba dekat side tu sikit, dia bongkok, dia ada. Tak apa, nanti grind atas. Grind buang je lah atas. Macam ni pun. Belah. Terbaik. Terima kasih cikgu. Kalau grind 7 inci, grind tu dia bengkok sikit. Lepas tu bagi dia luruh balik. Lepas tu yang dia punya tebing kat sini, guna grinder 4 inci. 4 inci. Ni pun bersih dengan grinder 4 inci. Kalau tu pakai sander pun boleh. Pakai sander. Pulah dia tu. Pulah. Macam bulat sini. Ni sebab tak ada bersih. Inci pula tempat ni. Supaya jadi tebing ni comel ni. Tak tu jangan ada macam backup. Sebenarnya untuk saya bahagian mengetuk tu tidaklah complicated sangat bahagian grinding. Sebab saya jarang-jarang dapat berasa pengalaman grinding yang ada bolster ni. Dan walaupun Abang Zul ni dia rushing nak ke Kuala Lumpur, dia sempat juga spend masa dia untuk cerita kat saya. So kita cuma dapat buat sebelah je lah. Macam bilah saya ni satu side je yang boleh buat. Slope tu buang bagi nipis sikit. Sebab mata kalau tak nak bagi sama dengan mata. Bagi sama dengan mata. Jadi inilah dia bilah yang saya buat. Ambil sanat dengan Abang Zul kita. Sebelah tak siap, sebelah okey. Tapi yelah tak finishing lagi. Yang ni bilah yang Abang Zul buat sebab dia banyak spend masa dia untuk tunjuk kat saya. Dan selebihnya adalah saya punya homework saya sendirilah. Okay. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Zul. Cikgu Zul datang jauh-jauh.
Okey, lulu Oh dulu. Terbaik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Allah, apa dia beli tu? Ada hal lah.